I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Arif bin Wan Muhtah. Nombor metrik 04 DET 24F1002. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Kamarul Zaman. Nombor metrik saya 04 DET 24F1037. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Aziz bin Subuh. Nombor metrik 04 DET 24F1094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahukan kepada kamu semua tentang pengenalan tanggungjawab sosial. Baiklah, tanggungjawab sosial merupakan usaha setiap individu dan juga organisasi dalam memastikan tindakan mereka positif kepada setiap masyarakat dan juga tidak merosakkan alam sekitar. Okey. Dalam dunia moden hari ini, tanggungjawab sosial menjadi semakin penting kerana akan memberikan impak kepada kehidupan manusia. Okey, selain itu, sesebuah organisasi bukan sahaja dinilai daripada keuntungan, ia juga dinilai melalui sumbangan kepada masyarakat dan juga penjagaan kepada alam sekitar. Hal ini menunjukkan bahawa tanggungjawab sosial penting dalam memastikan imej yang baik. Okey, oleh itu kita mestilah mengamalkan tanggungjawab sosial secara berterusan bagi memastikan dan juga dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang yang indah ini, saya akan menerangkan meningkatkan imej dan reputasi rakyat. Tanggungjawab sosial membantu meningkatkan imej dan reputasi sesebuah syarikat. Syarikat yang aktif dalam aktiviti kebajikan akan dipandang aktif oleh masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan. Selain itu, reputasi yang baik mampu menarik pelabur dan rakan perniagaan. Sebagai contoh, memberi bantuan makanan kepada golongan memerlukan dan menaja beasiswa pelajar. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kamu semua, terima kasih kerana hadir kepada mesyuarat hari ini. Saya membuat mesyuarat ini untuk membicarakan tentang cara bagi meningkatkan reputasi dan juga imej syarikat kita. Okey. Betul buat tanggungjawab komuniti. Ya, betul. Ada cadangan lain? Apa kata kita anjurkan program kebajikan, kita tolong golongan asnaf, kita bagi dia macam bantuan makanan ke. Baik juga tu. Okey, saya setuju dengan cadangan itu. Selain dapat menolong masyarakat, kita juga dapat meningkatkan syarikat kita bagi orang ramai nampak syarikat kita ni prihatin. Okey. Assalamualaikum, saya daripada Syarikat Kemanusiaan. Pada petang yang indah ini, kami akan memberi sedikit sumbangan kepada asnaf. Mari. Assalamualaikum. 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 Kami daripada Syarikat Kemanusiaan ingin menyumbangkan sedikit bantuan makanan dan keperluan sedikit. Saya harap dengan bantuan ini dapat meringankan beban cik dan dapat tolong cik untuk meringankan beban. Ini tepung minyak. Allah, terima kasih banyak anak muda. Saya doakan anak muda dimakan rezeki, memudahkan segala urusan. Amin. Pakcik saya setiap malam pakcik berdoa kepada Allah. Minta bantuan saya. Alhamdulillah. Doa pakcik dimampukan. Terima kasih banyak anak muda. Allah yang berkenaan.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, latihan kemahiran itu disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bersama Yayasan Kebajikan Negara YKN. Gelandangan pula saya lihat memang tidak mudah untuk kita mensifarkan gelandangan, tetapi kita akan ambil pendekatan yang lebih inklusif dan juga pendekatan yang lebih mengurangkan sebenarnya jumlah gelandangan ini dengan contohnya melibatkan juga NGO yang di mana saya yakin macam kita dapat tahu NGO ni sebenarnya mereka adalah orang kumpulan-kumpulan yang generous untuk membantu kumpulan gelandangan. Beliau berkata latihan itu akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan sekaligus menjana pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang topik mengamalkan etika kerja yang baik. Baiklah, etika kerja yang baik ini seperti jujur, disiplin, amanah dan bertanggungjawab sangat penting dalam organisasi. Pekerja yang beretika akan menjalankan tugas dengan baik dan mengikut peraturan. Ini dapat meningkatkan produktiviti serta mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan profesional. Okey, contohnya seperti datang kerja pada tepat waktu, menyiapkan tugasan dan menghantar pada tepat waktu dan juga membantu rakan sekerja. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir dalam mesyuarat hari ini. Saya akan memberitahukan kepada kamu semua bahawa dalam organisasi kita, etika kerja yang baik sangatlah penting. Jadi kita mestilah mempunyai pekerja yang berdisiplin, yang amanah, yang jujur dan bertanggungjawab. Betul bos, kalau kita ikut etika kerja, kerja lebih teratur dan cekap. Selain itu, kita kena datang tepat pada masa dan siapkan kerja pada tempoh yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, saya dah tahu awal hari ini. Alhamdulillah, saya dah siapkan tugasan mengikut deadline hari ini. Bagus, kita perlu jujur dalam bekerja, tidak perlu mencuri masa. Weh, kau boleh tolong aku? Aku ada masalah sikit masa kerja ni. Boleh, apa masalah kau ni, aku tolong. Bagaimana kau menjalankan etika kerja yang baik? Mesti. Okey, bagus kamu semua. Kebelakangan ini saya melihat sikap kamu semua amat profesional. Jadi, ia bukan sahaja akan meningkatkan kecekapan organisasi kita, ia juga akan mewujudkan suasana yang harmoni pada tempat kerja. Betul bos, kalau semua ikut etika kerja, hubungan antara pekerja dan majikan juga jadi lebih baik. Betul juga, etika kerja yang baik, tanggungjawab kita semua. Bagus. Terima kasih ya. Terdiri daripada wakil agensi awam, badan berkanun, organisasi swasta dan pertubuhan dalam negara. Menurut Tun Dr. Mahathir, hubungan tiga penjuru yang baik antara kerajaan, pekerja dan majikan menjadi pendorong kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dasar kerjaan hari ini adalah memberi keutamaan kepada pekerja warga negara Malaysia untuk mendapat peluang pekerjaan. Kerajaan sedar mengenai kadar pengangguran di kalangan belia dan golongan muda serta memahami akan kepentingan untuk memperkasakan tenaga kerja dan bakat talent tempatan. Ianya juga harus melibatkan semua golongan masyarakat, termasuklah mempertingkatkan penyertaan wanita dalam tenaga
kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang tajuk memelihara alam sekitar. Pemeliharaan alam sekitar penting bagi memastikan keseimbangan ekosistem dan kesihatan manusia. Syarikat perlu mengambil langkah seperti mengurangkan pencemaran dan menggunakan teknologi mesra alam. Kesedaran masyarakat juga penting dalam menjaga alam sekitar. Contohnya, amalan kita semula, gotong royong dan mengurangkan penggunaan plastik. Cak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Hari ini saya akan memberitahukan kepada kamu semua bahawa kita mestilah mengambil tanggungjawab bagi memelihara alam sekitar untuk operasi syarikat kita. Betul tuan, jika pembangunan tidak terkawan, ia akan menyebabkan pencemaran air dan udara. Ia juga membolehkan memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia dan hidupan flora dan fauna. Okey, jadi kita perlu mengambil langkah yang proaktif. Contohnya, kurangkan penggunaan plastik dan mengamalkan proses kita semula. Kita juga boleh guna teknologi hijau dalam operasi syarikat. Dan kita juga boleh mengadakan kempen tentang kesedaran alam sekitar kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kempen kemanusiaan ingin mengadakan kempen gotong royong pada tadika ini. Jadi daripada alam sekitar ni kita dapat tahu pembahasan kotor dan kita akan bersihnya sekejap lagi supaya dapat memberi keselesaan kepada murid-murid, ibu bapa dan juga guru-guru. Itu sahaja laporan daripada kami. Saya harap dengan kempen ini dapat membantu kesemua masyarakat dan sekolah. Program telah mendapat kerjasama Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP serta Persatuan Pedagang dan Perusaha Melayu Malaysia Perdesama. Yang mana kita tahu pulau ni pulau yang menjadi tempat persinggahan sampah. Jadi hari ini kita buat inisiatif untuk clear pulau ni. Kita turun dengan squad kita, tim kita untuk kita sama-sama membersihkan pantai ini dengan tujuan kita supaya selepas ini ada pihak untuk mengambil inisiatif lah untuk bertanggungjawab dengan pulau tersebut. Dalam masa yang sama kita ingin membangunkan ekoturism pelancongan di kawasan ini yang kita jangkakan sekiranya kita berjaya lakukan pelancongan di sini. Okey. Kesimpulannya untuk semua topik hari ini ialah tanggungjawab sosial sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara ekonomi, masyarakat dan juga alam sekitar. Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada organisasi tetapi juga membantu kesejahteraan masyarakat. Melalui usaha menjaga ini syarikat, membantu masyarakat dan juga memelihara alam sekitar, pelbagai isu sosial dapat diatasi. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, akhir sekali, kesedaran tentang kepentingan perlu dipupuk agar dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan aman damai. Terima kasih.